Kalau 10 ekor tu Saiz no dengan 8. yang kecil lah. 10 ekor. 10 tu. Dah mati dia dah. Kita ni lagi. Betul pakai berapa? 12 sekarang. Okay. Okay guys, kita dah buat ada kecil, kita dah kotak guys. Tengok rezeki pasal tengok ni. Strike tu. Wait. Apa? Bapak Bapak ikan ni. Bulan pas bulan. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Ni aku baru letak pot baru. Satu pot yang di mana aku tak biasa mengai. Aku memang tak biasa mengai kat sini. Pot. Pot ni kira aku kena baru buat. Saya nak try pot yang dia dah dia tu ni saya udang. Kalau aku tahu ikan meriah begini aku beli udang sikit ya. Try insyaAllah yang ada.
double D lah, double D. Tak siap lah. Aduh, dia kena campur. Dia makan ke depan ni, dia kejap ke depan ni kan. Sangkut tu. Kadang-kadang spot ni harus dekat dengan kontainer. Dekat dengan kontainer. Jadi aku try cuba kawan-kawan bagi tahu pot ni. Kawan pun biasa mengalir ni. Tapi actually aku nak dekat depan sana sikit. Aku balik dekat tiang ni. Dia silap balik nak pokok. Ada pokok apa pokok tadi. So kan bulan tadi. Bulan orang kata. Oh, tadi. Dia dah ambil kat dekat guys. Dekat sini. Oh. Nampak? Waduh, kok bisa? Ada ni. Tadi ada tarik, sekarang tak ada dah. Ha? First time main ni. Ha? First time main ni. Oh, mustahil. Lagi ujung. Nampak ada anjing dalam tu. Tak apa, dia tak ada. Tak Tak ada. Lagi ke bawah. Itu pasal luar tu. Ya. Ni tadi mengai rasa ada tarik tadi. Ha. Tak lekat. Aku tu ada lapang dulu. Itu tu. Sebelum tokong tu eh? Ha. Oh, tadi ada kereta kuning tu, tahu tak apa? Itu tokong tu lah. Ada pecah daun ruang. Banyak orang situ. Tu lah. Biasa ikan apa? Ha? Biasa dapat ikan apa? Tak ada. Tak tahu. Kita pun tak tahu, kita try lah. Hilang besar dah bawah. Itulah kita. Ini ronda lah ni. Ha? Ronda sini eh. Oh, dah ni. Oh. Ni apa dok? Ni bukan pot kan, tapi ni dah. Campur. Itu multimodal. Macam modal. Sana tu. Container punya ni kan. Multimodal punya ni syarikat. Oh, apa? Syarikat punya ni. Syarikat ni lah. Di sini petang sepi tu boleh. Dia dalam pun kamu masuk hujung. Ni, setengah lagi. Kamu dalam. Oh, kita buka elok lah. Kalau bagi kuan ni tu sepi tu lah. Ah. Jangan ramai ke orang pergi ramai. Oh ya.
Saya try tadi, saya pergi tepi tu. Ni anjing ni boleh ke ni? Tak tahu. Tak kacau lah. Tak apa. Dekat dengan tiang tu. Minat kan tu. Kalau boleh pergi baling dekat dengan tiang tu. Kencang tu. Oh. Tak ruang nak pergi Ni kalau silap baling atas pokok. Pondok? Tak pasal tak? Tak situ pun. Apa ya? Oh ya. Kat atas pondok tu ya? Tepi pondok. Tepi pondok tu? Tepi pondok. Oh. Lagi saya ronda kat tepi. Lagi saya ronda pergi tepi. Betul. Ikan pun tak ada dah. Abang polis main. Dia bagi kita spot. Jadi kita tak ada. Mesti. Alang dah dia kata boleh main kat situ. Dapat habis sakit dapat dah ni. Boleh lah cakap lah. Cakap. Dia lah dekat kampung tu Ada orang bisa keluar jambatan. Mana? Oh. Kalau lepas sewa, satu bot dia hantar. Dia hantar ke mana aku tu? Jambatan lah. Ni, jambatan ni? Ke jambatan satu? Oh, dah tu. Kita saja lah mencari. Kita duduk kira jambatan dua semua kita pergi. Saja ni. Boring-boring kan? Try pot baru. Kita Google lah ni. Google macam kat mana boleh pergi mengai. Oh, sini ada Mara. Try tengok, cari-cari. Singgah dalam tu. Singgah kita lah. Oh, tak risau lah. Di sana pun ada juga sekat dekat Kepong kan. Kepong. Depan lagi. Ke depan ni. Tu dia pun tak ada tu. Dia hantar dekat atas tapak tu. Bot dia hantar tak ada. Oh, situ tak ada. Tak ada. Situ nampak apa KTM punya ni. KTM? Yang apa? Kereta api gerobak. Oh, tapi punya landasan. Situ. Oh. Tak mancing ni dia merata tapi Merata je. Kalau kancing pergi je. rajin cari. Macam tu kita duduk pergi kelong-kelong kan. Kita duduk pergi saja boring-boring dia main macam ni. Buat kelong nak pulak duit. Jambatan nak pulak duit. Tak ni cuma sikit. Kita tak biasa lagi dah tidur jambatan kan. Tapak tu. Tapi pun pagi balik tang. Macam tu lah. Tidur tak biasa lagi lah. Ada 3 hari dia tidur jambatan. Kita macam mana tidur Mancing lah tak apa. Tapi macam mana nak makan, macam mana nak buang air kecil besar ya. Tak tahu. Kita pun tak tahu. Ini mungkin best malam kot lah. Kalau malam ikan mungkin banyak kot lah. Malam ada juga. Mancing ada juga. Malam. Tak, putui. Putui. Takut tu lah. Takut. Try hang di depan tu. Tengok. Elok lah pun. Sana. Masuk ke mana saya tak tahu. Masuk ke mana saya tak tahu. Ayuh kita Ini tak apa. tengok tempat elok air tu. Okay, ni dia buka open sini okey. Kan terbuka luas aku ni. Nak baling tak sangkut ni. Bila dia bagi mengai sini. Ya, ada orang ni. Okey, jadi dua tempat tu. Kayu tu Itu Pelantar tu Belah tu. Oh. Jangan pokok-pokok tu kan. Pokok Lagian pun
Yang malas ni. Pantang nampak orang bangun ni. Pantang nampak orang bangun ni. Terus sampai. Habis kadang yalah siapa ni takut juga. Itu yang kita malas nak Kita dengar. tak pegang je. Ha. Panjang cerita ni. Ha. Kena lihat ni panjang cerita. Tapi anda kata dapat ikan kat sini tak? Ikan tu dia okey ke tak okey? Alright tak alright ikan tu? Sebab kan hilang banyak sini. Air dia tak tahu lah. Nak pergi sakat ni tak okey lah ya. Kita tak tahu nak kata tu kan. Ha. Habis juga tengok ni. Kalau hilang gula tu. Yang gula kat situ kan. Ni kalau panas sangat ni, saya lari balik bawah tu. Di bawah tu kan. Bawah tu reduk tu. Kilang gula tu lama lah kan. Kilang gula tu dah lama dah kan. Dia awal Berpinang Ibu ni. Baru bunyi je. Cek tengok. Nampak. Bengak kepala? Habis kepala? Dah. Ada. Belum dapat lagi ke? Tapi ada tarik lah. Info apa polis tu tadi kata main sini. Saya mengai sana tadi. Kerja MSM lah. Ha? Kerja bukan MSM lah. Bukan. Dia memang ada tau. Ayah tak laju. Oh, dia ada. Biasa dapat? Tak dapat. Angka Kan ada dulu ada kawan main tangkap. Ada. Oh, kawan main tangga. Tapi ikan lah. Ikan macam lain-lain dia. Tak sama lah selalu. Ha? Tak sama. Tak sama. Oh. Dengan sungai lain lah. Dia tak sama. Apa? Ikan apa? Panjang ni dapat. Kau. Oh, panjang ini dapat. Tapi ikan apa aku saya lupa. Ya, sisik-sisik. Oh. Macam bawal tapi panjang. Tapi panjang. Ha. Ada sisik lah. Ha. Bangla cepat dia beli RM15. Oh, dia mau lah. Dia mau lah. Oh. Sungai boleh makan lah satu lah. Ini saya pun tahu first time lah. Karena gula keluar kan. Ha? Depan tu tempat dia ada pipe kan. Gula keluar. Ada ikan dia makan gula tu tau. Ikan makan gula tu? Ha. Jadi dia itu Anai dapat sana lah. Oh. 2 ekor. Sana. Ha. Tadi saya duduk bawah Ni tu. pun dapat. Sini pun ada kawan tangkap. Ada juga. Ada juga ah. Oh, ikan. Betul-betul yang kena faham tu tau. Betul. Itu biru kan. Biru bangunan biru kan. Ha. Tengah-tengah dia ada satu parit keluar buat air gula. Reject punya air gula. Memang manis lah dia ikan mau. Dia keluar, suka. keluar. Dia dapat dua ekor. Oh. Asal apa ikan saya pun tak tahu. Tapi mahal juga itu ikan. Oh, ikan tu mahal lah. Kata saya Besar ni yo. try tadi. Lengan. Dia besar ni macam ni. Oh, besar. Ha. Saya pun pening tengok. Wah, dia boleh dapat Tapi dia pandai. Itu macam ni lah.
Cek tengok, ada, mesti ada. Hmm. Ikan dari sana naik ha. Jadi itulah. Nama. Adik, sini. Ya. Pagi. Baru saja 20 minit je. Sebab Oh, tadi saya belum duduk lagi lah. saya duduk bawah tu jambatan tu kan. Ha. Yang sana ada macam apa opening sikit, saya duduk bawah sana. Ha. Ada tadi baru first cast kan. Ada ikan tarik. Panjang tu kat ikan tu. Tapi saya tak sangkut. Cantik kan. Dia terlepas. Tak, sana ada ikan. Lepas tu abang polis tu mai cakap, mai mengai belah sini sikit kan. Ada macam Di opening. bawah tu pun ada. Adik tahu. Bawah landasan kan. Oh, Bawah tu pun dia tangkap. Saya pun heran. Dia duduk tentu tangkap. Macam mana? Ha. Tapi jalan ni lah. Jalan ni dia boleh pergi hujung. Boleh pergi hujung. Ha. Dia ada sana ada workshop satu. Oh, Try tengok sini try tengok. sini dulu orang. Saya try sini dulu. Ni pun tadi sudah hilang kepala. Oh. Kan sudah ambil awak tadi. Tadi apa benda pula ni? Tengok siapa pula ni. ID Ketahanan Awam. So guys, sekarang ni dah pukul 1 lebih. Lebih kurang berapa jam aku duduk ni, 4 jam tu. Ada kot 4 jam. So far semua ada usikan saja. Bukan usikan lah, memang tadi aku duduk bla-bla kuih belik ni ada ikan kot. Dia ni dia usik-usik ni. Okay, so far pagi tadi aku rasa macam gasak. Sebab pagi tadi aku duduk belah bahagian bawah jambatan sana. Okay, jambatan. Nampak tengok lah. Sekarang jambatan KTM. Tu, jambatan. Awal tu. ID. Nak aku. So aku duduk bawah jambatan di belah sana tadi. Bawah jambatan tu yang aku rasa macam gasak kot kan. Tak, memang ada ikan tu frenzy, sangat-sangat frenzy, cuba membaham aku punya udang hidup. Dan 2-3 kali aku baling kat situ dan dia pun ada lagi. Lepas tu ada abang
macam polis bantuan kot tu. Dia main suggest aku main dengan Beyblade ni. Pergi dengan kat celah tu. Aku try duduk celah tu tadi. Ada ikan kan, udang hidup aku hilang kepala. Tapi tu lah, dekat dengan kuil ni macam aku tak mau kan. Aku Emah anjing ada anjing. Emah anjing tu kacau. Jadi aku pergi patah balik duduk belah bahagian jambatan tu tadi kan, bawah jambatan tu. Lepas tu kuasa ayak surut, jadi bahagian tu tak sampai lah ayak kira jadi cetek sangat lah. So aku gerak main patah sungai tepi ni, kelepok sini, duduk tang ni pula. Tak ada usikan lah. Tak aku kau ayak surut ke apa orang ni. Ayak tengah surut ke ni. Tengah tak ada. Tapi kepasan yang beberapa kuil tadi ni, ikut tepi sana. Tepi sana. Terus setelah tu ada ikan lah. Aku actually nak duduk kat batu ujung tu kan. Batu ujung tu. Sebab aku dapat info yang ada orang pernah mengai kat batu tu. Tapi bila aku pergi dekat batu tu, jalan nak ke sana tu dah ditutup dengan pagar. Tutup dengan pagar zinc. Jadi tak boleh lah nak pergi. Duduk sini lah kita. Sampai hujung aku habis. Lagi tak habis kita balik. Dah lagi 2 ekor tu. Ikan tadi tu memang galak. Pokoknya kalau dapat tadi. Sayang tak kena, tak suka. Apa pula dia buat sampah ni? Ramai-ramai. Aduh. Tu nak pergi mana? Sentau lihat ni. Aduh, nak sampah ramai-ramai. Allah, nak paling. Tak larat lagi. Aduh, tak larat mana. Okay guys. So, aku pun rasa aku nak balik lah. Hasil tangkapan hari ni macam tak ada. Okay. Tak dia bunyi baru nak cakap tak ada. Okay, Assalamualaikum guys. So, tamatlah aku punya sesi daripada petang ni. Jadi aku pun tak berhajat nak duduk lama. Okay, so sekarang dah pukul 2.30 petang. Aku pun nak pulang lah, nak balik. Dan kisah hasil untuk hari ni aku tak dapat ikan apa. Okay, aku just first time nak riki tempat ni. Jadi bagi pendapat aku, tempat ni ikan tu ada. Aku rasa awal pagi tadi tu memang ada tarikan dan aku hampir dapat ikan tu. Sayangnya ada lucutkan mata. Dan aku rasa tempat ni boleh lah kalau nak main. Kalau nak bajet-bajet kan, tak ada duit ingat. Habuan dia beli udang kopek ataupun udang hidup, dah boleh mengai kat sini ni. Okay, spot dia macam rancak, macam cuil. Cuma sini banyak anjing lah, banyak anjing. So anjing ada, tak anjing pun ada. Benda tu lah, jadi problem kat sini. Dan kalau boleh tu kalau bawa budak tu aku tak sarankan kan, sebab ada anjing kan, budak takut. Sini pun kalau nak kata sunyi, tak sunyi sangat lah. Belakang nampak kontena, depan kawasan sungai Muara, sana KTM dan sana jambatan. Okay, kalau petang tempat ni apa tahu lah. Aku tak nak dedahkan, takutlah benda ni bila orang ramai terjah spot ni, jadi masalah pula. Tak ada nak mengai pula kan. Aku bukan tak nak share, cuma apa cari lah kan. Aku bagi hint aku cari. Okay, aku pun pasti yang tak ramai sangat yang tahu tempat ni. Okay, kat Penang lah. Okay, sampai situ saja video kali ini. Video kali ni bukanlah nak tunjuk strike, tapi video ni just nak tunjuk yang even tak turun kilo pun boleh mengai lagi. Gitu. Okay, so kalau apa belum subscribe, tolong subscribe kat channel aku.
aku harap lah, okay, hopefully hampa boleh support aku lah. Okay. Sebab lah ni aku jadi balok nak buat video. Sebab apa, bila turun kumpau, jadi benda tu. So dengan hampa support, subscribe ni, nampak jumlah subscribe aku makin naik, sedikit sebanyak membantu aku untuk lebih semangat. Okay, kalau hampa ada nak join trik-trik pergi mengai, hampa boleh DM aku. Hampa macam mana nak DM, hampa boleh komen ataupun hampa pergi dekat TikTok aku dan hampa DM direct message dekat sana. Okay, kita sembang. Kalau ada tarikh yang cun, kita boleh pergi mengai sekali lah. Okay, so see you guys. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.